Bunyi nyamuk. Suara frekuensi tinggi. Lama-lama terus tak dapat nak dengar bagi orang yang berumur 20 tahun ke atas. Sebab telinga mula berusia. Dia mainkan suara tu yang boleh didengar oleh kanak-kanak dan ajar dia orang apa arahan dia nak bagi tapak kaki tu miring. Kalau tak ada sesiapa pun cakap apa-apa, tak kira lah bunyi apa pun, semuanya akan nampak normal je. Sebab itulah dia buat bunyi tu. Semua staff ni orang-orang muda dari QTV tu kan, untuk elak supaya orang lain tak boleh dengar bunyi tu. Maaf. Oh, kalau benda tu ada dalam tenda parkar saya. Dia pura-pura nak bawa saya pergi hospital padahal saya terkena setanggan je tadi. Dia rancang nak keluar dari sini dan ambil permata tu. Walaupun saya sedar masa saya bangun, saya rasa berat sebab ada permata dalam tenda parkar saya. Cakap pasal tu, dia pakai cat fluorescent. Masa penasihat bagi kunci untuk tunjukkan kat kita orang patung zirafah, masa itulah dia letak cat fluorescent kat kunci tu. Kemudian lubang kunci di mana kunci tu dimasukkan dan dia letakkan cat pada kunci tu. Mungkin inspektor pun terkena setanggan juga. Dia mungkin ada kat sekitar kawasan ni. Nak bagi inspektor masuk ke? Kalau dia buat macam tu, dia akan buat awal lagi tadi. Genta? Mungkin dia ada buat bom tadi supaya dia mudah nak buat lubang kat lantai. Dan dia gunakan genta sebagai masa untuk melarikan diri di bawah lantai. Genta, kau tunggu kat sini ya. Jangan pergi mana-mana tau. Tunggu dulu. Kalau tak silap, sebelah kanan kepala rambut Genta, saiz dia 10 yen. Kak Toki? Sejak bila kau? Mak, mana Genta? Macam tu rupanya. Kau cuma nak tunjuk kat kita orang yang kau pun boleh menyamar jadi kanak-kanak. Tunggu dulu. Kau ada tertinggal sesuatu. Pengawal, cepat tangkap dia. Dia tu Kak Toki yang menyamar. Aku cuma nak bagi balik je kad yang kau bagi tadi.